Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terbang sekawan si burung nuri, singgah sebentar di dahan cemara. Izinkan saya perkenalkan diri supaya muka jalinan mesra. Nama diberi Akmal Aminah Muhammad Amfazah binti Adu Muiz. Saya berusia 11 tahun. Saya merupakan anak didik dari Sekolah Kebangsaan Taman Permata yang terletak di Permata 9, Hulu Kelang. Dan kod sekolah saya ialah BBA 7222. Pada masa lapang, saya akan memanfaatkan masa dengan membaca buku cerita. Saya suka membaca buku tentang alam sekitar, persahabatan dan kemasyarakatan. Di dalam video ini, saya amat berbesar hati kerana saya ingin kongsikan buku yang pernah saya baca berjudul Air Mata Agar. Buku ini merupakan salah satu siri motivasi yang mengandungi nilai-nilai mulia. Naskah berjudul Air Mata Agar ini merupakan sebuah novel yang mengisahkan tentang alam sekitar yang perlu kita jaga dan pelihara. Novel yang dihasilkan oleh Zakri Rahman ini sangat menarik dan syarat dengan pengajaran yang boleh dijadikan iktibar dalam kehidupan kita. Novel terbitan NSTM Media Prima ini diterbitkan pada tahun 2019. Novel ini adalah setebal 84 halaman. Seperti yang anda dapat lihat, kulit buku ini mempunyai ilustrasi yang unik seperti dapat menarik pembaca. Buku ini bernilai RM10 sahaja. Ia boleh didapati di kedai-kedai buku berhampiran. Mari bersama saya kita mendalami cerita saya ini dengan lebih dekat lagi. Novel ini mengisahkan tentang seorang kanak-kanak yang bernama Athilah. Athilah berusia 11 tahun. Dia pelajar tahun 5 di sebuah sekolah bernama Sekolah Kebangsaan Kampung Laut Serating. Dia seorang pelajar yang bijak tetapi beliau tidak bersemangat. Pada suatu ketika, Athilah diberitahu oleh keluarganya bahawa mereka perlu berpindah ke Terengganu. Dia berasa tidak suka, apatah lagi bila mengetahui bahawa dia juga perlu bertukar ke sekolah baharu. Bagaimanapun, Athilah terpaksa pasrah dengan keputusan tersebut, memandangkan ia atas tuntutan kerjaya ayahnya. Berhampiran dengan rumah baru Athilah, terdapat sebuah pulau yang sangat cantik. Tetapi Athilah tidak menyukainya. Dia tidak gemar mendengar bunyi-bunyian ombak dan apabila berjalan di pantai, pasir-pasir halus akan masuk ke dalam kasut. Semua perasaan ini berubah setelah Athilah berjumpa secara kebetulan dengan seorang budak comot. Siapa budak comot ni? Buat pengetahuan kawan-kawan, budak comot ini adalah Amirul, anak penduduk kampung di situ. Dia juga merupakan rakan di sekolah baru Athilah. Kehadiran Amirul telah mengubah perspektif Athilah terhadap suasana di situ. Athilah mula jatuh cinta dengan keindahan pantai tersebut. Athilah juga mula merindui merdunya suara ombak. Dia turut menghargai keindahan dalam ciptaan Tuhan dan bersyukur kerana dapat menikmatinya. Amirul selalu bercerita tentang pantai itu. Amirul juga menceritakan tentang keunikan dan keistimewaan pulau yang terletak berdekatan tempat tinggal mereka. Menurut Amirul, sebenarnya pulau yang indah ini sering dikunjungi spesies penyu yang dikenali sebagai penyu agar. Penyu agar akan datang ke sana untuk bertelur demi meneruskan legasi mereka. Perkara ini amat menarik perhatian Athilah kerana tidak semua pantai dapat didatangi oleh haiwan istimewa ini. Bagaimanapun apabila orang ramai tidak menjaga kebersihan pantai dan seringkali membuang sampah merata-rata tempat, penyu agar tidak lagi kerap datang untuk bertelur di pulau ini. Telur-telur penyu juga sering diambil dan dicuri oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Athilah dan Amirul telah membuat perancangan bahawa mereka berdua akan menjaga dan memelihara telur-telur tersebut dengan sebaik-baiknya. Mereka mengambil inisiatif dengan mengambil dan mengumpul telur-telur penyu tersebut dan dikambus di tempat yang tidak diketahui oleh orang lain. Mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan telur-telur penyu tersebut. Akhirnya mereka berjaya juga memelihara telur-telur penyu itu.
sehingga telur itu menetas dan melepaskan anak-anak penyu itu ke laut. Peristiwa ini amat menyentuh hati mereka. Begitulah antara intisari yang terdapat di dalam novel ini. Pada pendapat saya, gaya penulisan di dalam buku ini sangat menarik dan mudah difahami. Olahan cerita yang disampaikan sangat sesuai dengan pembaca seperti saya. Novel ini telah memberikan inspirasi bahawa alam sekitar perlu dijaga kerana ada kehidupan yang tinggal di sana. Jika kita tidak menghargainya, haiwan eksotik seperti penyu dan lain-lain bakalan pupus untuk selamanya. Sebelum saya mengakhiri bicara buku ini, izinkan saya menyampaikan 2 rangkai pantun. Sayang selasih ditumpah minyak, bunga padi jatuh ke payah. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama saya. Jala ikan di tengah hari, ikan sepat makan di mana? Saya menyusun 10 jari, jangan diumpat mana tak kena. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.